Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni kita berhimpun untuk satu tujuan, sejahtera madani. Yang ni satu ikhtiar kerajaan untuk tolong orang susah. Melayu, Cina, India, Siam, Dayak, Iban, semua rukun damai hidup. Negara selamat. Datuk Seri Anwar bagi pula kita boleh beli barang dapur, duit dapat 100 dalam kad pengenalan. Alhamdulillah. Orang pakat belanja habis. Kita pulun lepas ni atok sampai rakyat jangan ada yang tertinggal. Beginilah kehidupan. Kemiskinan yang tidak mengenal rupa. Sebagai tanda keprihatinan dan tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Sumbangan ini kita lihat mungkin tidak berapa lagi nilainya, namun kita mengharapkan dia dapat memberikan kelegaan kepada penerima-penerima khususnya yang amat memerlukan. Program ini sebenarnya merupakan ikhtiar dan usaha berterusan kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyat diperkasa secara menyeluruh dan inklusif, memperkukuhkan jaringan keselamatan sosial serta membuka ruang peningkatan pendapatan dan kualiti hidup rakyat. Ini bukan sekadar bantuan jangka pendek tetapi satu pelaburan untuk membina masa depan rakyat yang lebih berdaya tahan insya-Allah.